Ramai fikir pelaburan terbaik adalah dengan risiko yang tinggi. Tapi untuk tabung persaraan, stabil dan selamat jauh lebih penting. Dengan Public Gold, anda boleh rancang simpanan mengikut bajet dan matlamat sendiri. Dan pilihan emas ni kita ada 3 kategori utama, iaitu kecil, sederhana dan besar. Pertama adalah emas kecil seperti 1 dinar, 5 gram ataupun 10 gram. Kelebihannya adalah mudah untuk kita cairkan bila-bila masa kita perlukan. Sesuai untuk mereka yang nak gunakan secara berperingkat, contohnya setiap bulan selepas bersara. Yang kedua adalah emas sederhana seperti 10 gram, 20 gram, 5 dinar, 50 gram, 10 dinar. Saiznya hampir sama sesuai kalau bajet persaraan anda adalah sederhana. Boleh dijual setiap beberapa bulan untuk belanjaan tetap. Yang ketiga ni adalah emas yang besar seperti 100 gram, 250 gram, 1 kilo. Ini adalah pilihan yang terbaik kalau anda nak maksimumkan keuntungan untuk jangka masa panjang. Sebahagian pesara alihkan sebahagian simpanan kepada emas sebab mereka tahu nilai emas takkan jatuh kosong. Jadi, kalau anda nak mulakan tabung persaraan dalam simpanan emas, boleh terus rujuk pin video di profil saya ataupun boleh klik link di bio untuk saya bantu perempuan sebaiknya.